Semalam pun OSPD-nya telah pun menghubungi saya berkaitan dengan isu ini dan press statement pun telah dikeluarkan dan kita masih menunggu lagi daripada keputusan patologi lah. So setakat ini hasil siasatan awal memang tidak ada unsur-unsur alkohol lah setakat ini. Itu daripada pihak polis. Jadi ujian darah oleh patologi masih lagi kita tunggulah untuk sama ada alkohol ataupun dadah ataupun bahan-bahan terlarang dadah di dalam darah. Jadi sebenarnya dia kalau ikut dengan PS tu lah dia menjawab aku, dia bukan ni dia betul-betul is aging 62 tahun ya. Tidak 59 ya, 60. Jadi kita berharap masyarakat tidak memanipulasikan lah isu ini kerana ialah trend sekarang ni pun bermula daripada kes di Kelang itu. Jadi semua orang saya tengok nak manipulate isu-isu ni sama ada memandu mabuk ni lah, manipulate isu pemandu mabuk ni. Jadi ini masih dalam siasatan Polis Kota Jemperak, terutamanya khususnya di Kampar, dan setakat ini hasil siasatan polis dia tidak melibatkan alkohol punya ni lah. So bagaimanapun kita tunggu daripada patologi dahulu.